Aku rasa setelah PMX dah keluarkan kenyataan menasihati rakyat untuk berjimat cermat dan sempena dengan musim raya jangan boros, haruslah kita ini berpaksi kepada pakar-pakar kewangan. Okey, aku harap pakar-pakar kewangan boleh memberi satu respon dalam hal ini ataupun mencadangkan ataupun menasihati rakyat Malaysia bagaimanakah harus kita sebagai rakyat Malaysia boleh berjimat cermat seperti mana yang diminta oleh PMX. What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Inilah sebenarnya masanya untuk pakar-pakar, doktor-doktor, prof-prof yang kat luar sana yang berkait pakar dengan isu-isu kewangan, financial, ekonomi. Okey, cerita tentang apakah langkah-langkah yang harus rakyat lakukan dengan keadaan dan situasi yang bakal menyusul nanti. Setelah kita maklum, situasi yang orang kata agak genting, di Iran bersama dengan US dan Israel berperang, maka perkara ini memberi kesan kepada kita sebenarnya juga, rakyat Malaysia. Baik kita akan lihat kepada kos sara hidup, harga barangan, sebab apa? Benda ini akan melibatkan dengan logistik, minyak, dan sebagainya, dan of course mereka akan mengambil kesempatan untuk menaikkan harga. Dan bagaimana kerajaan nak lakukan perkara ini? Bagaimana dia nak maintainkan harga barangan ini supaya tidak melonjak terlampau drastik sangat harga barangan. Dan kalau macam kita lihat kepada musim ini pula, musim nak raya, of course, kerajaan ada maklumkan benda ini, kerajaan akan usahakan untuk mempertahankan RON 95, yang RM1.99 tu. Adakah kerajaan boleh bertahan, dan berapa lama dia boleh bertahan, untuk supaya kita ini, rakyat yang mana memang layak menerima subsidi ini, tetap kekal dengan harga sedemikian. Janganlah pula nanti tiba-tiba kerajaan meletakkan harga subsidi apa semua, bukannya RM1.99, dia jadi RM2 something pula kan. Sebab tak boleh bertahan, sebab kerajaan kena salurkan, kena bayar lebih sebab dengan harga yang sepatutnya, disebabkan harga antarabangsa dah melonjak naik, kita kena ikutlah. Walaupun kita ni harga minyak, orang kata walaupun negara kita ni pengeluar minyak, tetapi untuk pengetahuan korang, sebenarnya minyak kita ni adalah minyak yang berkualiti. So sebab itulah kita ini tak seronok untuk jual ataupun gunakan di Malaysia. Malah kita ambil ruang, kesempatan itu dengan minyak kualiti itu, dengan menjual kepada luar, dengan ekspor lah. Dan kita hanya mengimport sahaja, kita maksudnya penggunaan minyak sekarang ini dengan mengimport sahaja daripada luar. Ekspor kualiti minyak kita yang bagus tu, dan kita ni, sebab itulah setiap kali bila kerajaan berkaitkan isu minyak ni, of course dia melihat kepada pasaran antarabangsa. Sebab itulah kita ini, walaupun kita pengeluar minyak, sebab itu kita memang dapat tempiasnya dengan apa berlaku sekarang. So berbalik kepada topik utama, mana pakar-pakar, kalau boleh jelaskan perkara ini, apakah langkah-langkah, cadangan-cadangan daripada korang semua. Itu yang rakyat nak dengar. Dengan average gaji kita macam ni, dan bagaimana kos sara hidup kita, sinilah kita nak lihat kepakaran anda itu betul-betul pakar, bukan sekadar title doktor, title profesor. Itu saja perkongsian. Aku Rizwan. Assalamualaikum.